Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bahasa Arab adalah bahasa yang sangat istimewa kerana ia adalah bahasa satu-satunya bahasa yang menggunakan huruf dad, yang makhraj huruf dad ini sangat unik. Dad, dad. Dan bahasa Arab ini sangat istimewa kerana bahasa Arab ini adalah bahasa yang sangat gagah. Sebab itu, salah satu daripada nama-nama bahasa Arab iaitu lughatu syuja'ah atau lughatu syaja'an. Maksudnya bahasa yang gagah atau bahasa bagi orang-orang yang gagah. Di mana kegagahan bahasa Arab ini? Kegagahan atau kehebatan bahasa Arab ini terletak pada huruf mad. Sekira-kira jika kita menghayati pada panjangnya huruf mad ini seperti dinul Islam, maka di situ yang dikatakan ada kegagahan sehingga kita akan terasa sendiri kegagahan dan akan dalam masa yang sama akan menanamkan keyakinan kita menyebut satu-satu perkataan dan mantapnya perkataan-perkataan itu sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan bahasa Arab ini dijadikan sebagai bahasa Al-Quran. Maka oleh sebab itu sekali lagi, hayya bina nata'allam al-lughah al-arabiyyah biwasitati Arab bicara. Jom kita belajar bahasa Arab melalui Arab bicara.